Assalamualaikum dan salam sejahtera buat rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Fadlin Majidina binti Rosli dari kelas 1 Yulofia yang bersekolah di SMK Seri Nibo. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Perkemahan Khas yang dikarang oleh Alvidado Syakur. Buku ini mengisahkan tentang 3 orang pelajar yang bernama Zaid, Ramli dan Akif. Mereka adalah pelajar yang paling nakal yang berada di sekolah itu. Pada satu hari, mereka telah menyertai aktiviti perkemahan yang bagi Afiq ialah bukan perkemahan biasa. Namun Ramli dan Zaid masih memikirkan bahawa perkemahan itu adalah perkemahan seperti biasa. Kerana yang terlintas di fikiran Afiq dan Ramli ialah mereka dapat melihat gadis-gadis yang cantik. Tibalah di suatu hari di mana mereka akan dibawa ke tempat perkemahan itu. Mereka menaiki kereta yang berjenama Proton Perdana. Di situ, kereta itu dipandu oleh seorang guru lelaki dan penemannya ialah seorang guru perempuan. Mereka dibawa ke tempat itu. Setibanya mereka di sana, guru lelaki dan guru perempuan itu membiarkan mereka bertiga pergi mendaftarkan maklumat diri mereka. Setelah selesai mereka mendaftarkan maklumat diri, mereka ke tempat untuk mereka memasangkan kemah mereka. Setelah selesai mereka mendirikan kemah, mereka berkumpul di suatu tempat di mana semua pelajar berkumpul di situ. Afiq mulai terasa pelik kerana perangai-perangai pelajar di situ bukanlah seperti pelajar yang berdisiplin, tapi sama-sama berperangai seperti mereka bertiga yang nakal. Namun Zaid dan Ramli masih tidak sedari apa yang Akif sedar. Zaid dan Ramli masih memikirkan gadis-gadis yang cantik di sana dan di sini. Tibalah di suatu malam, seorang pakcik tua yang berada di atas pentas memberikan pengumuman bahawa mereka akan ke Dewan Makan untuk makan malam. Zaid dan Ramli menjamu selera dengan penuh rasa kelaparan. Namun Afiq masih ragu-ragu. Dia memikirkan tentang perkemahan kali ini bukanlah perkemahan biasa. Seorang pegawai datang ke Afiq dan menyatakan bahawa makanlah kerana malam ini tiada lagi makanan. Afiq pun makan kerana takut malam ini dia kelaparan. Jadi dia pun makanlah makanan tersebut. Tibalah waktu hari itu, dia tertidur dan tidak menyedarkan diri. Sedar-sedar mereka bertiga sudah berada di dalam kemah. Mereka berbincang bertiga bahawa selepas makan makanan itu, mereka menjadi amat mengantuk. Tiba-tiba kedengaran suara orang menjerit dan suara pontianak mengilai. Mereka bertiga mulai panik dan Afiq menenangkan mereka. Tiba-tiba datanglah satu jari yang berkuku panjang serta masih berdarah segar menarik Zaid dan Ramli. Afiq terkejut lalu berkata, maafkan aku. Lalu pengsan kerana amat takut. Afiq sedar yang dia telah berada di atas bas bersama seorang pakcik tua dan pegawai-pegawai yang lain. Pakcik tua itu berkata bahawa dia harus merahsiakan apa yang terjadi pada malam itu dan Afiq diberi peluang untuk hidup kerana dia masih dapat merubah dirinya. Saya dapat belajar dari buku ini bahawa kita boleh merubah diri kita tanpa orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.